Soal bantuan, kita bincang bersama dengan kerana kita pengurusi bersama dengan Jepun, jadi besar sikit daripada Asia Timur. Kalau boleh, kita akan pastikan supaya fokus kita ialah pembangunan semula sekolah, hospital, masjid yang diperlukan. Dan kita dapat juga maklumat daripada negara China yang telah bersetuju untuk menghantar bantuan yang lebih besar kepada Israel dalam usaha pemulihan ini. Gaza. Dan dalam keadaan ini beberapa negara telah menyatakan pendirian. Spanyol umpamanya, ya. Kita ada Brazil dan Afrika Selatan, dua negara. Brazil itu negara Latin America yang paling besar, paling kaya, dan Afrika Selatan, Ramaphosa. Kedua-dua mereka akan hadir, dan saya percaya dalam bilateral dengan Brazil dan Afrika Selatan, tajuk ini akan saya utamakan, ya, selain daripada Perdana Menteri Kanada untuk membantu pemulihan semula Gaza dan Palestin. Baik, terima kasih